So macam ni RM27 Ha. Okay guys, hari ni kita nak bawa korang makan roti Nyonya. abang, 不是 nyonya, 是个 nyonya. Oh, dia berbahasa Cina guys. Apa? Nyonya. Nyonya. Oh, okay, roti Nyonya ni roti apa ni? Roti nyonya ni roti kukus. Tadi cakap Cina ni dah cakap Melayu pula. Ha. Oh. Kita ada banyak freezer. Kita ada freezer hazelnut, red velvet, cotton candy, coklat, bubblegum, matcha. Oh. Ni yang mana? Banyak flavor Okay, kalau macam tu abang nak semua flavor yang ada kat roti Nyonya ni boleh? Boleh. Okey abang, yang ni pizza yang paling saya suka. Yang ni abang kena try sebab saya suka. Flavor apa ni? Ini tiramisu bang. Tiramisu melimpah-limpah. Kita ada red velvet. Velvet ni buat abang marah sebab dia warna merah. Wow, gerun. Gerun kan. Warna merah guys. Okay, yang ketiga flavor apa pula? Yang ni pizza cotton candy. Yang ni mesti anak-anak abang suka. Abang ada anak tak? Ada 2 orang dek, bini 3. Ya, abang kena. Wih, bini 3 bang. Ya. Buat abang ni. Okay, yang ni pizza coklat bang. Pizza coklat. Abang nak lebih lagi bagi tahu je. Saya tambah. Free flow. Free flow. Mantap. Sebab kita tahu kan ada customer kita yang suka manis-manis kan. Yang ni pula pizza matcha bang. Prism matcha pun ada Ya, matcha lah. Matcha lah, mantap. Macam ni satu portion ni berapa ringgit ni? Kalau macam ni kita ada 6 pieces RM27 sahaja. RM27. Okay, topping apa yang ada ni? First kita ada caramel topping. Oh, caramel topping Caramel topping kita letak dengan bubble gum. Oh, mantap. Lepas tu kita ada choco rice, rainbow. Yang ni kita letak dengan bubble gum. Lepas tu kita ada sea salt. Sea salt ni sedap makan dengan tiramisu. Oh, sisok ni apa? Garam laut? Garam laut. Dia warna rasa biru, masing-masing sikit. Masing-masing. Kita dekat dengan tiramisu. Yes. Oh, mantap. Kita ada kacang. Warna-warni guys. Kacang walnut. Walnut ni kita akan letak dekat coklat. Sedap gila. Ini coklat. Yes. Lepas tu kita ada choco rice. Choco rice. Dekat red velvet. And last kali kita ada chips, chocolate chips. Kita letak dekat matcha. So nak cari kedai roti Nyonya ni dekat mana? Bukan nyonya, nyonya. Oh, Nyonya. Okay. So roti ni kalau korang nak dapatkan berhadapan dengan DIY, berhadapan dengan Maidan MIDC Melaka. Kita buka setiap hari kecuali hari Rabu dan Khamis setiap pukul 4 petang sehingga pukul 10 malam. 这个是 roti nyonya. Gerun tak gerun? Wah, kalau macam ni gerun lah Nyonya. Terima kasih.